Kalau cantik macam ni hari-hari, kena sidai 24 jam ke tak ada masalah. Alah, Cepatlah. tengah siap. 5 minit. 5 minit kan negara mana ni? Dah 5 minit, Scotland punya 22 jam beza dengan Malaysia. Aku pergi rumah kau. Ya Allah, dah habis ke? Nasib baik aku dah restock banyak. Kalau tak, tanpa benda ni, memang aku tak keluar rumah. Untuk dapat base makeup yang cantik dan smooth, memang Sofia akan spray dulu setting spray si makeup ni. Barulah kita punya makeup grip dekat muka kita. Next, untuk foundation, Sofia akan guna si makeup juga. Kita kena cepat. Aduh, dia call lagi. Baru pakai foundation ni. Tak lama dah. Kejap. Kalau lama lagi aku tinggal je Ya, bye. Cepat. Korang tengok. Korang tengok macam dia absorb dekat muka Sophie. Dah siap makeup kita. Cantik tak? So, final step untuk makeup kita kali ni. Kita guna juga setting spray from si makeup ni. Untuk bagi nampak look glowing, cantik. So, kita spray, okay? Korang nampak tak? Dah siap dah. Hai, Cantik tak? main cantik kau ini? Nak pergi mana kau? Hari ni je cantik. Tak adalah, hari-hari pun cantik. Tapi masalahnya hari ni glowing sangat ni, kenapa ni? Cantik kan? Kalau cantik macam ni hari-hari, kena sidai 24 jam ke tak ada masalah.